Jepun perlu menuntut haknya sebagai sebuah kuasa Asia. Pihak British telah menempatkan pasukan Batalion Kedua Regimen ke-17 Douglas bagi mempertahankan sektor Pantai Badang, Pantai Kuala Salman. 5 hari, Jitra habis. Dia cakap boleh tahan 1 bulan. Dia punya propaganda semua bohong lah. Mayday, mayday, help pilot, we are going down. I repeat, we are going down. Sama ada jumpa ke tidak sudah memang saya nak bawa balik, nak dimandikan, nak dikapankan, nak disemayangkan, bumi kan, walaupun sikit. Jadi ada tanda. Harapan saya sepenuhnya tidak, walaupun sikit. Membuat pemeriksaan antropologi, iaitu pemeriksaan tulang-tulang yang melibatkan tulang, serpihan tulang-tulang dan kebanyakannya adalah tulang kepala. I'll never forget. Jinping, you did this murder, I'll never forget. How can I ever forget? Till I die. Yang kita nikmati hari ini adalah dibayar dengan darah. Tembakkan daripada atas bukit sana. Musuh di belakang! Musuh! Ramai yang terkorban dia semua bergelempangan dekat sini sampai mayat tu dah berulat. Pengorbanan sebahagian tentera-tentera Commonwealth semasa Peperangan Dunia Kedua, era insurgensi pertama dan juga kedua, serta konfrontasi telah diabadikan oleh pihak Commonwealth War Grave. Any society that forgets its hero will not benefit from its endeavour. Kita bawa sejarah itu daripada muzium, kita bawa keluar, kita pertontonkan bukan setakat pada generasi muda, pada semua masyarakat untuk lihat tentang usaha ini. I'm able to tell the true story of the war.